jalan raya. Pengguna jalan raya yang lain pun hari ini berkonvoi juga macam kita. Memudahkan urusan kami pada hari ini untuk menjerahi sahabat-sahabat kami di kampung Seri Lukut. Alamak, apa isi? Sini dah. Hujan, alhamdulillah sini panas. Belakang. Selamat datang dan bertemu kembali dalam channel Mazran. Kita bersama member seangkatan daripada Separenggam. Kita nak tahang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah motosikal dari sini. Kita ke Aitam, Petronas Aitam. Kita akan sarapan dulu di Keluang, kedai Long Hussein. Nanti kita sambung lagi. Pergi tempat sarapan. Keluang. Tempat sarapan kat sini. Ini memang malas tu lagi. Pakai seluar dry je. Senang kering. Dalam kehujanan sampai Keluang, sarapan dulu.
Ni lah antara-antara yang akan join ride hari ni. Kita kat warung Dokbah. Member tak sabar-sabar makan lah. Lapar lah katanya. Ni ya? Tunggu hujan sekejap. Okey, kita gerak pada betul konvoi ni Jadi Hussein. Pengurusi Komando Tamankan Taman Kebarat. Lima. Okey, assalamualaikum. Ayah-ayah, abang-abang jemaah, tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul untuk program yang kedua. Pagi ini kita akan bergerak ke kampung untuk program menziarah sambil makan ikan bau. Okey, apa yang saya nak beratkan kat sini adalah keselamatan. Cuaca hujan, jangan inilah laju-laju. Keselamatan ini yang penting. Kita pergi baik, balik pun baik. Seterusnya di jalan raya, pengguna jalan raya yang lain pun hari ini berkonvoi juga macam kita. Jadi kita sama-sama prihatinlah. Jangan sampai kita mengganggu kereta nak potong. Jadi kita gerakkan keselamatan. Okey, laluan kita kita akan ada masa lah. Yang pertama dan di belakang pun ada highlight akan ke belakang. Ke bawah siapa itu bagilah isyarat. Ya. Terus yang saya menjemput sekejap bang. Isi minyak kat mana? Metro Matumpat. Okey ngam. Kau ni kau okey, sebelum tu kalau ada dari sini, ambil kiri, jangan ambil kanan. Bayar. Ambil kiri, pergi dekat orang debot. Patah balik ke jalan masing. Sampai Batu Empat. Sebelum saya bilang Palu, ada petrol sebelah kiri. Bagi sana. Lepas tu kita jalan sampai Taman Wawasan. Ada grup daripada layang-layang. Okey ni bang, daripada layang-layang Ni layang-layang. Dari layang-layang ni. Logo 324 biji. Wawasan kat mana? Kat mana? Kat Kahang. Okey. Taman Wawasan. Selesai. Okey. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau memudahkan urusan kami pada hari ini untuk menziarahi sahabat-sahabat kami di kampung Seri Rukut. Kau selamatkanlah perjalanan kami ini supaya tiada bahaya yang ditimpakan. Memudahkanlah urusan kami pada hari ini, ya Allah. Lancarkanlah urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa anta ighfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Takbir. Allahu akbar. Jom.
Nampaknya hujan terus. Kita layan je lah hujan-hujan pun kita layan. Kita layan bersama grup 803 Keluang. Kebetulan kita pun dah lama tak ride. Tengoklah video lama tak keluar ni. So kita keluar tapi apakan raya. Ride kali ni ride fender basah. Dia bukan fender basah lagi dah. Tapi alhamdulillah hujan. Sekian lama tak hujan. Alhamdulillah. Nanti kita sambung sampai ke Pekan Kahang.
tadi? Ada. Oh, sini dah tadi. Nampak? Ha, kat pian tadi dah. Pian Ha. lah. Belakang tu. Apa? Tadi masuk tepi. Memang dekat tadi rumput. Habis dia masuk ni balik. Basah tu biasa. Nampak? Basah tu biasa. Tunggu layang-layang. Alamak, apa isi? Sini lah. Aduh. Hujan, alhamdulillah sini panas.
sampai. Okey ah. Okey. Gigil kau. Gigil. Kat Seleko tu, kalau belakang dia buang. Oh. Air gini. Rumput. Kau boleh kontrol. Kontrol. Kalau tak kontrol, duduk dalam rapat. Ya. Ada lagi tak kena saya. Ini yang buat kita. Naik kereta. Kita duduk belakang. Tu lah. Ni bau tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tok Umar kita, Ayah Man, Kasih Akaham yang nyambut kita pada hari ini. Yang berbahagia Ayahanda Haji Mat bin Kasim ataupun kita kenali dengan Haji Mat Rompin. Dulu Abang Mat Rompin, sekarang ni dah ayah, dah settle. Lagi dia bagi bangsa punya. Yang berbahagia Ayah Din Jes, ahli jawatan kuasa Pegida Daerah Keluang, abang-abang kita semua, jemaah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita sampai juga dengan selamatnya, walaupun ada terkucil dengan saya sekali terkucil tadi tu, jalan licin. Alhamdulillah, syukur kita ada dalam 30, saya bilang tadi ada 30 biji motor. Untuk tidak melengahkan masa, kita pun lapor. Saya nak pesan satu perkara, yang mana yang belum daftar nama, kita daftarkan nama. Bukan daftar saja tu. Kita jemput siapa ni? Ustaz Nan untuk baca doa. Silakan. Makan tak boleh panjang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makan. Makan dulu. Ramai, foto aja. Okey, baik. Okey, tu ayah tengok sini. Kepada Tuan Haji Ahmad, Tak lama tu. Ketua Penerangan kita, dan kita jemput Abang
Abang Azam untuk menyampaikan sumbangan kepada tuan rumah jemput Ayah Man ke depan. Terima kasih. Dia gambar bersejarah. Okey, senyum. Okey. Alright. Ya, dalam sini dah. Okey. Okey, belakang. Okey, tak apa. Okey. Weh, lilin tak ada nak potong je. Subscribe, like, comment and share.